Hello, selamat tengah hari guys. Hari ni Syah bawa Amni dengan cousin dia. Kita orang nak pergi mandi dan main binatang eksotik yang ada dekat sini. Sini tempat dia nama Bukit Bersih Agro Exotic Farm. Kat sini boleh memancing, camping and then mandi sopa-dopa. And dia pun ada binatang-binatang yang dia beli kat sini macam ostrich, landak, kambing, rusa dan banyak lagi lah. Jom kita tengok apa yang menarik lagi dekat sini. Ini entrance dia. You've arrived at your destination. Macam ni parking area dia lah. Kita park dekat sini. Waktu operasi buka setiap hari, termasuk cuti umum dan cuti sekolah, dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Hari Selasa ditutup. Okey, yang ni harga tiket nak masuk. Dewasa RM3, kanak-kanak RM2. 2 tahun ke bawah dengan warga emas free. Ada kolam mandi sopa-dopa RM5 seorang. Nak ngair RM5. Nak beli ikan RM18 sekilo. Nak bagi haiwan makan boleh beli makanan dia RM2 paket. Lepas tu dia ada camp, nak camping RM20 seorang kalau tent sendiri. Kalau nak sewa set kemah, nak mandi kolam, nak ngair, RM15 seorang tu package lah. Okay, jom kita tengok apa yang ada. Counter tiket dia. Okay, Syah beli ni makanan untuk binatang RM2. Makanan ikan RM1. Makanan ikan RM1. Kalau nak buka RM1 terpaksa untuk okey. Ini makanan ikan RM1. Ostrich berapa ringgit? RM2. Ini ostrich. Belilah satu. Okey. So total sekali dengan tiket RM14. Syah datang ni time orang kerja, hari orang bekerja. So santai sikit lah, tak ramai orang. Ikan tilapia ke tilapia? Sopa-dopa. Dia guna air bukit kalau tak silap Syah itu Syah ada baca.
FB dia. Ni toilet. Jom kita check toilet dia. Ni open shower. Yang ni toilet gegel. Toilet ni duduk and then the last one cangkong, semuanya bersih. So okay, that's all. Yang ni area untuk memancing, and this one gazebo atau pondok, kita boleh sewa lah. Yang ni tempat untuk memancing. Dan yang pondok-pondok tu boleh sewa lah. Kat sana ada playground dalam air, so budak-budak boleh mandi sambil main playground tu. Kat sini macam ada aliran sungai dari tapi tak air dia kecil je lah. Sebenarnya Syah nak camping sebab Syah baru habis program, so Syah nak camping lah. Tapi Syah tak jadi nak camping sebab Syah dapat maklumat ada program lain pula Syah kena hadir sehingga ke hari Jumaat ni. So just settle urusan Syah tadi, terus bawa Amni dengan cousin dia jalan-jalan. Tak boleh nak camping, just mari jalan-jalan je lah. Tak apalah, next time. Cantik juga. Sekejap. Ini pondok-pondok yang kita boleh sewa lah. Ni orang mancing. Duduk sini. Wait, sabar. Nanti mandi sekejap. Ni kejap, kita tengok binatang dulu. Area ni area untuk orang camping lah. Campsite area. Yang ni untuk masak-masak. Yang bawah ni, bawah atap ni pun camping area. Lawa lah. Ini toilet yang berdekatan dengan campsite atau camping area ni. So sekarang ni Syah nak bawa Amni dengan cousin dia pergi dekat binatang pula. Jom. Kat sini dia ada apa ni, power station untuk campsite, untuk campus guna. Ni kawasan camping, campsite dia.
Jadi banyak pokok, jadi tak panas lah, redup je. I like it. Ni pun campsite, camping area. Oh my god. Ni camping area dia juga. Kawasan dia pun tu. Tu ada sinki. Toilet sebelah sana pun ada. Sebelah sana pun ada. Dan depan ni kolam renang. So menarik lah bagi Syah. Yang belakang ni tempat tengok binatang. Jom. Ni dewan terbuka dia lah. Kalau macam nak buat event, nak buat perkhemahan sekolah ke, persatuan ke, dia ada ruang macam ni. Boleh buat aktiviti kat sini. Bersih, luas, nampak redup. Ni jalan nak pergi ke exotic farm dia. Nama dia ni, ni nama dia landak. Comelnya. So cute. Dia makan ubi lah. Mana ubi dalam tu? Ada ke? Ada. Semua jenis makanan Mama beli. Kancil induk. Kancil induk dua. Kancil induk tiga mana? Kancilnya. Oh my god, so big and cute also. Yang ni anak dia kok kecil. Oh my god, so big. Landak raya induk-induk. Ni, benda ni sang kancil ke? Bukan. Mana landak raya ni? Landak tu beraya. Orang lain. Orang. Ni nama dia ayam mutiara. Apa? Tu ini macam gitu. Ni ayam apa tak ada nama. Apa? Kita. Ayam apa tak ada nama. Comelnya. Uish, kecuk. Cuba tengok. Macam dia pakai baju batik. Lawanya bulu dia. Subhanallah. Tengok. Bulu dia macam dia pakai baju batik. Ya Allah, cantiknya. Corak dia macam dilukis. Cepatlah. Nak atas sudah. Kita. Janganlah garang sangat. Jangannya. Boleh buat yang goreng ya? Lawalah bulu dia warna yellow guys. Cantiknya bulu dia. Dia macam pakai hak zaman Fir'aun tu, pakai kat atas kepala tu. Macam topi gitu. Rambutnya mahal. Yang ni dikun ayam jantan. Potong. Comel awak ni, bagi dilukis bulunya. Larangnya. Mana saja? Apa? Yang ni nama dia ayam selasih ataupun ayam hitam.
Syah pernah tengok dalam YouTube lah, kalau kita nak masak ayam ni, isi dia dan kulit dia colour hitam. Awak nak menda makan awak ni penuh ni atas lantai ni. Rooster. Oh my god, it's so big guys. And cute also. Yang tu berjantan, yang ni betina. Comelnya yang ni macam kucing. Comelnya rasa nak peluk gomor dia. Geramnya. Yang kaki dia tu macam pakai seluar. Oh my god, so cute. Why you so cute? Could you please come closer to me? Comelnya dia gebu nampak. Macam nak kenyek-kenyek rasa. Yang ni kecil-kecil. Yang tadi besar-besar, yang ni kecil-kecil. Comel. Tengok bulu dia ni pun bagai dilukis. Bulu dia sangat unik. Hebatnya ciptaan Allah. Tengok bulu dia lawa kan. Yang ni geramnya. Oh, you're so cute. I just want to touch you. Bye, Chians. Oh, yeah. Ni ayam yang besar. Oh my god, terkejut kita. Nah, bismillah dulu. And say thank you to me. Bye. Nak sentuh. Mana? Geramnya. Handsome-nya. Bye. Hey. Ramnya dia ni. Walau baiknya yang ni. Ni good boy. Manjanya. Tengok manjanya dia. Oh la 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 la. Hai. Assalamualaikum. Ada baby. Hai. Ada baby lah. So cute. Hi baby. Cak. So cute. Bunny. Hi Bunny. Ada color white, brown. And they are sleeping now. And ada goose kat bawah tu.
Biwa bergigi kacik. Letupan berbulu. Anggota berekor pendek dan bertelinga panjang. Cara membiak melahirkan anak. Habitat hidup di darat. Ang. Membuat steak egg. Yang ni rusa. Kijang. Kijang jantan ada tanduk. Betina tak ada tanduk. Rusa sambal. Nama saintifik Montiacus montijak. What's so weird? Jenis mamalia, makan vegetables and fruits. Hi Kijang. How are you? Bye. What are you looking at? Why you look at me like that? It's so scary. Wah, handsome-nya dia. Tengok tanduk dia ni pecah-pecah dah. Ke sebab dia dah tua? Atau dia bergaduh dengan kawan dia kot? Comelnya awak. Ya. Cik. Oh. Tengok dia ada bintik-bintik putih. Bye. Ni besarnya. Oh my god. So big. Dia tengah makan. Tak tahu lah ni kijang ke rusa ke. Tak ada label. Maybe kat sana kot label dia. Tengok. Ada ramai lagi kawan dia. Tengok yang sana tu. Maybe yang ni ketua kampung. Tengok. Ketua kampung tengah memerhati. Dia nak make sure tak ada orang tangkap penduduk kampung dia. Panjangnya tanduk dia. Macam dalam cerita kartun yang Santa Claus bawa kereta tu terbang. Hi buddy. Hi kitty. Hi sweetie. Where you going? Hi. Assalamualaikum. Can I touch you? Wait. Hey. Hai sayang. Rusa sika. And the scientific name is Ceruis nippon. Berasal dari Timur Laut China. Umur dia orang ni antara 18 hingga 21 tahun. Dia dah remaja dah ni. Tu ketua kampung. Ni ketua kampung ni. Yang ni pula rusa bintik. And the last one, ostrich atau burung unta. The only one here. Tengok, dia tengah minum air. Panjangnya. Nah dia.
guys. Comel. Okay, that's all. Bye all. Berat guys. Comelnya. Ya Allah, lawanya bulu dia. Tengok. Macam ada mata-mata kat badan dia. Indahnya ciptaan Allah. Kat kepala dia macam ada mahkota guys. Cantiknya. Dia ada colour turquoise, blue, green, grey and so many colours. Tengok tu. Cantiknya. Mesti kat syurga nanti lagi cantik. Kalau kat sini dah cantik, kat syurga berganda-ganda cantik je. Cantiknya. Yang ni dia duduk kat atas sebab ekor dia panjang kot. Yang ni duduk kat bawah. Yang ni ekor dia pendek je. Yang tu ekor dia panjang. Ada 2 ekor yang ekor panjang. Ya Allah, cantiknya. So cute. Makan. Makan. Nah, makan. Bye. Bye, fish.